Aku lalu jalan karak malam tu sebab nak cepat sampai KL. Jam dah lepas 1 pagi. Highway lengang, lampu jalan jarang-jarang. Kabus nipis turun ikut selekor bukit. Radio pasang perlahan lagu lama. Mata aku fokus jalan. Dari jauh, aku nampak satu kereta di lorong kecemasan. Lampu kecemasan menyala. Aku perlahankan kereta. Ingat mungkin orang rosak kereta. Bila aku lalu rapat, aku perasan tak ada orang. Pintu tertutup. Enjin mati. Tapi lampu kecemasan masih berkelip. Aku pandang cermin sisi lepas lalu. Kereta tu tak ada. Aku ingat mata silap. Teruskan jalan. Beberapa kilometer lepas tu, aku nampak kereta yang sama. Model sama. Warna sama. Kedudukan sama. Lorong kecemasan. Lampu kecemasan berkelip dengan ritma yang sama. Kali ini aku perlahankan betul-betul. Masa aku lalu, aku nampak ada orang duduk di tempat pemandu. Kepala tunduk tak bergerak. Aku tak berhenti. Dalam cermin pandang belakang, aku nampak pintu pemandu kereta tu terbuka perlahan. Aku tekan minyak. Radio tiba-tiba jadi statik. Lagu hilang. Suara DJ masuk terputus-putus. Berhenti. Jangan lalu. Aku capai radio, tutup terus. Beberapa minit kemudian kabus jadi tebal. Lampu tinggi pun tak tembus jauh. Dalam kabus tu, aku nampak seseorang berdiri di tengah lorong. Aku brake kuat. Tak ada apa. Tapi kereta aku mati. Enjin senyap. Lampu dashboard berkelip-kelip. Dalam senyap tu, aku dengar bunyi tapak kaki atas jalan tar. Datang dari belakang, perlahan, konsisten. Tap, tap, tap. Aku tak berani pusing. Aku terus baca apa yang aku ingat. Tangan pegang steering kuat-kuat. Bunyi tapak kaki itu berhenti betul-betul dekat cermin belakang. Beberapa saat lepas tu, enjin hidup sendiri. Aku tak tunggu. Terus tekan minyak, keluar dari kawasan kabus tu. Bila aku sampai kawasan terang, aku berhenti di R&R. Tangan masih menggigil. Aku turun, pusing tengok kereta. Di belakang kereta aku, ada kesan tapak tangan hitam melekat betul-betul atas bonet belakang.